الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang saya hormati para jemaah muslimin, muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua sihat wal afiat. Alhamdulillah, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah juga serta limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah, kita diberi peluang lagi oleh Allah untuk hadir ke rumahnya. Moga-moga solat subuh dan solat sunat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ianya menjadi penyebab kepada kita termasuk di dalam senarai orang yang mendapat jaminan Allah. Kerana mereka yang mengerjakan solat subuh, fahuwa fi zimmatillah, mereka berada dalam jaminan Allah. Bila masuk dalam jaminan Allah, maka semua urusan berkaitannya akan diuruskan oleh Allah. Seseorang yang cuba mengapa-apakan orang yang dalam perlindungan dan jaminan Allah, dia sedang berurusan dengan Allah. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita separuh Ramadan sudah pun kita lalui, dan hari ini adalah hari yang ke Ramadan 29. Cepat sangat hari 17 hari ini. Pejam celik separuh Ramadan dah habis. Masa begitu